Masalah dia, kenapa kita tak yakin bercakap? Menggambarkan kepada organ kita, contohnya macam badan kan macam Hati apa? Otak. Otak walnut. Badan tu bagus juga. Memang ada sebelum ni saya baca juga badan ni memang bagus untuk otak. Tapi masalah dia serang kat tempat lain juga. Dia ada masalah pada imunisasi. Mana boleh ambil tapi tak ada terlalu banyak. Macam yang pistachio tu boleh ambil dengan banyak, tapi itulah duit je dah hilang. Okey. Wish, banyak kita general knowledge ni sebagai trainers ni memang tak apa. Saya nak kalau jadi trainers kena pasti dia memang gitu. Sebab tu kalau kita punya kaedah kita bukan fokus pada pandai. Biar gini, saya macam contoh pengalaman saya dulu tak pandai bercakap. Bermula walaupun saya dah ambil sarjana muda sains serta pendidikan kimia kan, saya cikgu kimia, saya hanya boleh bercakap dalam bidang saya dan saya yakin bercakap sebab saya ada ilmu. Masalah dia, kenapa kita tak yakin bercakap? Kenapa kita rasa macam takut nak bercakap dengan orang? Sebab kita tak ada ilmu nak bercakap tentang perkara tu. Sebab tu perkara utama teknik untuk kita masuk ke diri, biasanya saya dah sikit-sikit adalah konten. Isi. Okey, tu masuk isi lah. Isi ni lah kita kata ilmu. Kita pergi jauh mana, baru kembali. Kat sini punya. Cerita dia ialah kalau nak elakkan diri kita gugup, lagi kita ni dia bukan soal, ialah soal satu perkaranya ialah tentang kita akan belajar MCC method, content dan konteks. Kita banyak masalah sebab konteks. Saya tulis